payah hai makan. Pergi mengadu kepada Nabi. Biasa sahabat. Kadang setengah-setengah tu, Nabi masa dia jadi kerajaan, sahabat pergi, ya Rasulullah, saya ni lapar tengok ni. Batu dah sebutir dia kata perut ni. Nabi kata, iyalah. Nabi kata, saya pun lapar juga. Akik batu saya 2 butir. Jadi ayat lain. Lagi buat Tuhan Rasulullah. Mu lapar sebutir, aku 2 butir ni. Kalau itu nak buat apa ya Rasulullah? Nak ada rezeki ni. Nabi mudah segini. Maka sepedanya kata Nabi nak rezeki tu ada, nak mudah sikit, iaitu baca olehmu tak ayah. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan kepujiannya. Wirti mana tu? Subhanallah al-azim. Maha suci Allah yang maha besar. Astaghfirullah. Banyak mana? 100 kali. Tiap-tiap hari. Ya. Pas baca bila? Pada ketika antara terbit fajar hingga bahawa ia semaya subuh. Tu paling payah sikit tu. Ni kira amal celah tu. Allah. Kalau tak lepas mengorek, puasa hingga sikit. Tak itu kan? Kita punya kita nak tidur tu. Allah. Dia amal lebih malah tu lah. Tak itu kan? Dia kata hak molek tak mahal gitu lah. Ni amalan lebih ni siapa dia boleh buat hak ni? Rezeki mari dengan tak kira-kira. Ni lah orang banyak amal ni, rezeki mari tidak kira-kira. Ni tengah pada amal memurahkan rezeki. Ni pelaris. Ni pelaris hidup. Bacanya antara tubik fajar. Hingga mana? Hingga bahawa ia semaya subuh. Tubik fajar. Dah mobil. Baca halu dah. Berarti kita kena bangun lah ni pukul 4.30 paling kurang. Hak molek bangun pukul 4. Kalau kita ngaji dia ni. Tak itu kan? Mau tidak dia mau bangun pukul 4.30 ambil semaya apa semaya, tahajud apa. Kodok nanti orang baik. Lepas pada orang baik baca ni. Tak royak. Maunya 100 kali.